Assalamualaikum guys. Okay, aku nak share dengan korang berkenaan dengan satu masalah motor FZ. Okay, dan masalah ni memang aku hadapi kat motor aku sendiri. Okay, masalah apa? Motor ni bila aku start kan, dia bunyi macam berdengung tau. Okay, dia bunyi berdengung dia. Kalau kau tengok bunyi macam ni. Alright. Dengar kan? Dia bunyi berdengung kan? Macam bunyi berdengung dekat enjin kan. Jadi actually sebenarnya motor ni kan dia adalah istilah cerita, dia bukanlah kata masalah ni rare ke apa kan. Masalah ni kira dia common je sebenarnya kat FZ. Okay? Cuma dia jadi macam ni bila sampai waktu. Cuma bila sampai waktu kadang-kadang dia bunyi berdengung. Kadang-kadang motor tak di-start. Kadang-kadang motor selang 2-3 hari bateri mati. Masalah apa? Aku suspect masalah bunyi berdengung ni adalah datangnya daripada masalah magnet coil yang terbakar. Kalau korang nak pakai, nak memiliki motor Yamaha FZ, korang kena tahu satu benda tau. Okay, motor Yamaha FZ ni pada aku memang tahan lasak semua. Cuma satu masalah dia, masalah wear and tear lah. Sebabkan benda ni sebenarnya dia masalah panggil 3 serangkai. Okay, dia masalah dekat bateri, rectifier ataupun magnet coil. Okay, masalah ni memang common problem dekat semua Yamaha FZ. Baik motor Yamaha FZ model V1, V2, V3 sampai V4, sama je. Okay, jadi masalah ni kira kalau dapat dibendung daripada awal, dia macam bunyi ni lah, dia ada bunyi dengung ni. Jadi benda ni kiranya satu petanda untuk korang cek ganti magnet coil. Itu multimeter ataupun voltmeter. Okay, korang boleh buka korang punya seat belakang tu kan. Korang start motor korang, sambil tu korang cek test dia punya voltage, tengok berapa banyak. Biasa kalau masalah magnet coil ni, bila korang cek voltage dia tak naik. Okay, voltage tak naik, maksudnya bila korang start, okay, dia standard dia adalah 12.6. Okay, dan bila korang start engine, sepatutnya dia akan recharge balik bateri sampai 13.0 ataupun 13.0, dia 13.0, 13.6 ataupun 14.3 maksimum. Okay, jangan terlebih. Kalau korang check, bila korang start kan, dia lebih daripada 14.3 jadi 15 ke 16, itu masalah overcharge, korang pergi rectifier rosak. Okay, kalau masalah magnet ni, apa yang berlaku kalau rosak, korang start je engine, korang start motor semua kan. Okay, bateri tu tak cas. Dia tadi korang buka dia duduk sebelah lebih kan. Korang start engine, dia 11.6, itu je, tak berubah-ubah, tak naik tak turun. Jadi ini adalah masalah magnet coil rosak. Okay, bila confirm dah ni, barulah kita buka kita punya magnet, mangkuk magnet tu untuk check adakah betul. So tanpa lengahkan masa, jom kita buka. Alright, jom. Alright guys, so ini dia motor yang bunyi tadi kan, bunyi berdengung tadi tu. Dan aku dah membuka sebabkan aku memang suspect bunyi dengung tu datangnya daripada magnet coil yang terbakar. Dan bila aku buka magnet coil, okay, aku dah buka. So memang betul tekaan aku, magnet coil dia terbakar. Okay, kat sini korang boleh nampak kan. Sorry. Okay, tengok ni magnet coil yang aku buka tadi, kau tengok terbakar. Okay, so dekat motor Yamaha FZ, kalau korang dengar bunyi berdengung-dengung tu kan, okay, dia macam motor yang ni adalah motor model FZ V2. Okay, dia bunyi berdengung lah. Bila buka tu, dia bunyi video macam yang video yang sebelum ni bunyi dia kan. Dan kalau macam motor FZ model V3, V4, dia lebih kurang juga. Cuma bunyi dengung tu, dia bila kau rem tu bunyi macam bunyi berdengung yang kuat tau. Vroom 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 macam tu. Okay, itu kalau FZ V3, V4. Kalau korang ada masalah simptom bunyi macam tu dekat enjin korang, sebaiknya korang buka magnet coil, korang check dulu. Okay, sebabkan setengah-setengah komen dia cakap, oh ni bunyi bearing ni, kena overhaul. Kan kalau buka kena overhaul, kan dah rugi duit kan. Jadi untuk langkah awal, kalau korang ada dengar bunyi berdengung macam yang dalam video aku tunjuk tadi sebelum ni, okay, first korang just buka dulu dia punya magnet coil, check magnet coil dia. Check. Kalau dia terbakar, tukar, then settle. So mudah tak sebenarnya kan. Sebenarnya kalau FZ ni, sebenarnya dia cakap kenapa aku suka FZ ni, sebabkan dia mudah tau. Okay, bunyi ni kita tahu bunyi dia masalah apa, bunyi ni tahu bunyi masalah apa kan. So direct dia, kau just tukar je barang tu, settle masalah. A few moments later. Alright guys, so kita dah pun siap pasang balik
kita punya magnet coil yang baru semua kan. Okay, so kita akan test, tengok sama ada betul tak motor ni, okay, dia punya bunyi itu datang daripada magnet coil kan. Memang betul magnet coil tu terbakar, cuma kita nak buktikan sama ada adakah bunyi itu memang confirm datang daripada magnet coil. Okay, jom kita test. Alright. So betul tak guys? Bunyi tadi tu dah hilang. Bunyi berdengung tu dah hilang dah. So memang betul confirm bunyi dengung tu datang daripada magnet coil yang dah terbakar. Right. Bunyi motor sedap, standard je kan. Mantap bosku, mantap.